Dalam dunia yang bergerak pantas, dalam rutin yang padat dan penuh tekanan, kita perlukan sesuatu yang lebih daripada sekadar kerja. Kita perlukan rasa, dihargai, difahami dan disokong. Dan di situlah letaknya nilai keseronokan bekerja. Bukan sekadar hiburan, tetapi satu budaya. Budaya yang menyuburkan kreativiti, memperkukuh kerjasama dan membina organisasi yang unggul dan mampan. Di Jabatan Perdana Menteri, kesihatan mental dan kesejahteraan emosi bukan lagi agenda sampingan. Ia kini berada di tengah-tengah nadi transformasi perkhidmatan. Dengan sokongan dari Seksyen Pengurusan Psikologi Bahagian Sumber Manusia JPM, kita mencipta ruang kerja yang sihat, harmoni dan penuh inspirasi menerusi program intervensi, bimbingan emosi, latihan kesejahteraan mental dan inisiatif unggul. Ini bukan ilusi. Ini adalah realiti baru perkhidmatan awam. Bekerja dengan seronok, bekerja dengan jiwa. Kerana apabila kita gembira di tempat kerja, kita lebih fokus, kita lebih terhubung, kita lebih cemerlang. Dan inilah rahsia sebenar organisasi hebat. Manusia yang sejahtera, minda yang positif dan hati yang tenang. Dahulu, keseronokan dianggap ganjaran. Kini, ia adalah sebahagian daripada strategi. Strategi untuk mencipta daya tahan dalam organisasi. Strategi untuk mempercepat pencapaian visi dan misi. Strategi untuk menjadikan JPM terus unggul di persada perkhidmatan awam. Hari Psikologi JPM 2025 hadir bukan sekadar meraihkan peranan pegawai psikologi. Ia adalah pengiktirafan terhadap kekuatan mental, emosi dan spiritual yang membentuk keutuhan sebuah organisasi. Bersama kita semarakkan budaya kerja yang lebih positif, lebih manusiawi dan lebih menyeronokkan. Kerana keseronokan bekerja bukan impian kosong. Ia adalah enjin sebenar perubahan. Ia adalah pemangkin kepada kejayaan besar. Ia adalah kunci kepada sebuah organisasi unggul. Bekerja dengan semangat, berkhidmat dengan senyuman, menyumbang dengan sepenuh jiwa. Inilah masa kita. Inilah wajah baru perkhidmatan awam. Keseronokan bekerja, pemangkin organisasi unggul.